Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke channel Afiq Game 66. Hai nak aku buatkan game itu. Apa tu, keyboard tower tapi versi SMR. Tengoklah bunyi keyboard macam ni. Tengok kita jalan bunyi. Game ni diinspirasi daripada tower tapi dia ada keyboard. Kalau korang nak tengok Afiq mainkan game ni, kau kena like, comment, subscribe. Mari kita mulakan game ni. Let's go geng. Oh, dia suruh ke tangga lah. Okey. Sedawa tadi. Okey, kita ada ni. Turun. Okey. Ni. Baik, apa mau? Okey. Yes. Rendah je ni. Okay, let's chicken ni main tower je. What the fuck? Okay, kita kena hati-hati. Okay, tak hati-hati. Okay. Okay, cuba Afiq SMR. Kau boleh dengar tak kalau suara Afiq buat SMR? Okay, sedia 1, 2, 3. Jadi kan, jadi tak apalah. Oi. Okey. Keyboard apa ni? Oi, letera lah. SMR keyboard. Kita perang ni. Ui. Okey, cun. Hap, okey. Okey, cun. Allah. Nak kena tadi terjatuh pula. Aku main lagi aku terjatuh. Kita ulang balik. Botak biru. SMR kita. SMR. Okey guys, boleh. SMR aku main lagi. Sedap. Sedap suara dia. Tadi kat mana tempat aku jatuh tu? Kat sini ke? Ini di sini kita ke mana? Ada nama A tak? Oh, ada dah. Ini kau tahu aku jatuh sebab ni. Okey. Cun. Okey. Mantap. Kaki tu dah sebelah dah. Okey. Perlahan sebab Afiq ni punya screen jelek sikit. Okey. Ya. Sana ke sini?
Tak boleh ni. Balik sini. Okey. Hop. Okey, tu. Hop. Alamak. Okey. Uish. Alamak. Oh, tak sini aku. Segan. Segan tu guys. Aku segan. Tinggi lagi punya hidung kibal. Okey. Hop. Okey. Hop. Oh. Tidak. Aduh. Korang tengok semua sebab korang. Aku boleh jatuh. Mana aku jatuh? Tak tahu. Tak, macam ni kita dah lompat. Takkan aku jatuh. Okey. Tak berani macam ni. Aku tak entahlah. Oi. Tak kena. Kita kena dari sini. Aku macam keyboard tu ni. Apa kata kita cuba cari gini lain. Kalau aku jumpa, aku akan sambung. Okey. Kalau tak jumpa, aku akan end kat sini je. Ataupun aku sambung lagi. Okey. Sekejap kita cari guys. Ni lagi satu. Aku pun masih pelik. Apakah ini gamenya? Dah tak kasi shift lock lagi. Ni kau tahu nak kasi shift lock. Ini tak kasi shift lock. Sekejap kena tengok lagu ni. Mati lagu tu. Boleh tahan lah dia punya. Boleh tahan juga lah dia punya grafik. Dia punya SMR daripada yang tu. Tapi aku rasa yang tadi lah yang main kelika-leka tu paling best. Cuma je bunyi guys. Baru mute. Tinggal paling mama. It's raining tacos. Ay, masih gila orang. Tacos from out of the sky. Tacos. No need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. Out in the street. Tacos. Lagunya. Ni memang tak boleh. It's raining tacos. Yum, 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 yum. It's like a dream. Yum, 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 yum. Bring your sour cream. Shell, meat, lettuce, cheese. Shell, meat, lettuce, cheese. Shell, meat, cheese. It's raining tacos.
Okey korang, mentang-mentang kan Afan ada video yang face name tu kan, maksudnya paslah kalau korang nak tengok muka saya kan, tinggal ni je, korang just subscribe Afi sampai 6K dengan TikTok Afi bernama Afi Titik Haris. Korang tinggal search tu, Afi dah capai 3,000 dah follower. Terus kata Aiwan tadi lah tadi tu. Tak dapat pun. Okey. Kalau nak sangat tengok first review Afi buat info, tak isi sangat. Korang just ni je. Subscribe, tinggal follow Afi punya TikTok. Kalau dua-dua dah 6K, dia pun dah 6,000, Afi akan face reveal muka saya, okey? Boleh? Kalau korang nak Afi akan face reveal. Face reveal Afi ni taklah cincin sangat. Cuma korang je yang akan follow ya. Mentang-mentang lone tu, Afi macam benci sikit. Afi benci dengan nama siapa tu, yang cakap Afi buat lone untuk orang, untuk bagi korang semangat je. Tapi tiba-tiba orang cakap tak buat aku. Gila betul lah. Ini aku benci. Sumpah aku benci benda. Dia cakap tak buat aku lah, aku tak ada pun. Ya macam tu Afi macam bergam sikit kepada korang yang cakap macam tu. Afi dah cakap video ni sementara je, untuk orang random je saya letak. Ni macam ni, tak buat aku pula macam tu. Memang tak lah aku nak macam tu. Cuba korang tengok dekat TikTok Afi yang lone part 2 tu, dekat part 1 tu, kau tengok ada yang cakap tak buat lagu. Macam tu lah. Nak letak over dia je ke? Letaklah orang lain sekali. Untuk dia je kerja. Memang tak lah kan. Okey. Nampak sikit. Okey. Kita boleh kan. Okey, kita sambung ya. Okey. Ada orang terus. Oh, tapi masih bawah. Okey. Okey lah guys, sampai di saja untuk video kali ini. Kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment and subscribe. Jumpa video akan datang. Bye. Assalamualaikum korang. Bye bye.